Maggi kita. Okey, ada berdoa dahulu. Ya. Sambil-sambil itu saya ingin berkenalan sama gambar mungkin dari perkenalkan diri. Ini semua dari Borneo. Betul. You dari mana? Saya Dari Sabah, Goreng Sabah. Oh, nice to see you. Saya dari Pinapang. Pun dari Borneo. Ini dari Borneo semua. Saya dari Tamparo Sabah. Assalamualaikum dan selamat datang ke semua kawan-kawan. Ini saya dah sampai Borneo Festival Kuala Lumpur. Ramai orang. Really ramai isi segala. Hujan. Look at the people. Ramai orang. Ramai orang datang sini. Mana boleh doang? Ya. Macam mana semua? Tak dengar bunyi dah. Boleh? Saya macam saya nak duduk. Dan tidur betul sudah. Simple dan sedap. Ya. Pasal apa kita menggunakan local ingredients yang memang dah sedap dengan produk Maggi yang sangat simple, memang nyaman. Dan ya, kita tak perlu risau sebab ini adalah dibuat daripada bahan yang asli. Betul. Dan rasa dia memang tak payah risau lah. Bagi siapa-siapa yang Maggi baru masak dia, anda dapatkan je produk. Betul. Sangat mudah. Tapi kan kalau sesiapa yang terlepas dan baru saja datang, sebenarnya boleh pergi dekat Maggi website kami, Maggi Malaysia, untuk kata lagi tengok banyak resepi yang inspirasi di sana dan juga resepi-resepi daripada Sabah dan Sarawak. So banyak lagi resepi. Okey. So saya rasa kita dah settle kan? Kita nak bagi pesanan penaja. ya betul, kita nak bagi pesanan penaja. Sila, Chef Hakimi. Sila. Selepas ini Sila. kita akan ada satu cabaran. Sabah suka cabaran. Ya betul. Cabaran ni memang panas. Panas sangat. Panas. Tapi okey, so cabaran dia sangat panas. Kita ada cabaran Maggi Pedas Gila Challenge. So kita cari 6 orang untuk datang on stage untuk membuat cabaran ini. Okey, so sebelum tu mungkin ada saudara yang bersedia untuk menjadi 6 peserta untuk challenge makan Maggi Pedas Gila Cheesy Berapi. Siapa-siapa? Ada tak? So, siapa? Ada 6 orang. Nak ke? Boleh? Boleh. Boleh pentas terus. 1. Siapa lagi nak? Abang boleh abang. Boleh. Siapa lagi? Siapa nak? Boleh abang naik terus. Orang tu lah yang lah. Kita nak 6 orang ke? 6. 2, 3.
4, 5, Okey. 6. Okey. Okey. Ada cukup enam yang, ke? yang 6 orang mungkin boleh berbaris Berbaris di sini dulu sementara kita Mari, set up dekat sini. mari. Abang, kakak. Ya, okey. Untuk pengetahuan kamu, yang wakil ni yang menjadi pemberani untuk naik ke atas dan sahut cabaran makan Maggi pedas gila ni, diorang akan membawa sagu hati apron yang eksklusif daripada Maggi Jadi pedas gila. semua bakal mendapat hadiah. Ah. Tetapi yang nombor satu akan dapat hadiah istimewa daripada Maggi. Wow. Cara dia mudah saja. Siapa makan Maggi pedas gila paling laju, paling cepat habis, dapat hadiah istimewa. Satu kotak besar. Yang berani menjauhi cabaran untuk memakan semangkuk Maggi pedas. Pedas yes, order. Jadi sementara kita menunggukan orang kata tu Maggi kita. Okey, ada berdoa dahulu. Ya. Sambil-sambil tu saya ingin berkenalan sama dorang. Hai. Mungkin boleh perkenalkan diri. Ini semua mana, dari Borneo. Betul. You dari mana? Saya Dari Sabah, Kuala Sabah. Oh, nice to see you. Saya dari Pinapang. Pun dari Borneo. Ini dari Borneo semua. Saya dari Tamparo Sabah. Hai semua, nama saya Balkis. Saya daripada Seremban Negeri Sembilan. Orang Seremban. Kakak. Halo, nama saya Elisa dan saya dari Kazan. Dari Merayakan. Mukri dan saya pada Subang Jaya je. Ya. Hai, nama saya Ruslan. Saya tinggal di Pantai Dalam. Pantai Dalam. Ini peserta-peserta yang menarik sebenarnya. Alright. Kita sudah ada 6 peserta yang akan Betul, ada 6 orang berangkat. peserta. Yes. Jangan risau. Air juga disediakan. Tisu pun disediakan. Kita pakai 6. Okey, wah. Baguslah cikgu kita ni. Betul, Susu pada anda satu-satu. semua nantikan momen Borneo Troops Parade yang bakal berlangsung sebentar sahaja lagi. Yes. Jadi saya nak tengok rakan-rakan yang memakai baju Sabah Sarawak angkat tangan. Okey. Yeah. Betul. Dan sebentar sahaja lagi anda boleh bergerak ke Dataran Merdeka untuk kita berkumpul. Betul. Sebelum kita memulakan perarakan kita di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur. Yes, Fauzan. Saya boleh nampak Ya. ramai sudah berwarna-warni. Ya. Baiklah. Jadi dah boleh kan ni? Dah boleh, dah bersedia kan? Dah bersedia dah? Akak daripada Seremban? Takkanlah orang Seremban tak boleh. Kan? Orang Seremban mesti boleh makan podeh-podeh. Ya. Okey, jom. Ambil tempat masing-masing. Ya. Mak tak Akak mak. boleh letak dulu kak. Saya takut tak menahan pedas nanti jatuh pula dah. Kan? Okey memang makan pedas Okey, boleh. Muat tak muat? Okey, masing-masing mungkin boleh kalau boleh pegang. Boleh pegang kan? Habis kita Boleh pegang dulu. Pegang dulu. Semuanya di atas ni. Letak dulu. Pedas. Jadi kalau ada mungkin adik-adik di sekeliling kita semua yang bernama
Hana, Zara, Damia boleh bawa adik itu ke tepi pentas. Terima kasih. Post